Dulu memang cukup power rotan ni. Dengar saja rotan dah menggigil dah, lutut semua dah goyang. Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni satu video mengenai murid-murid sekolah banyak kes yang tidak diingini berlaku di sekolah. Dah pun berlaku. Semalam pun ada kes dekat Kedah. Hari tu dekat PJ, macam-macam kes. Kenapa semua kes-kes ni melibatkan budak-budak sekolah ni makin tinggi Aku memang pelik sebab di zaman macam aku 80-an tak ada pula, aku tak pernah pun dengar ada kes-kes begini berlaku di sekolah ataupun dalam kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Tak ada. Mungkin satu sebabnya adalah dulu ada rotan. Bukan saja dekat sekolah tapi dekat rumah. Sampai kadang bila ada apa-apa masalah, kami cari rotan tu dan sembunyikan supaya bapak kami tak nampak rotan tu. Sebab memang takut dengan rotan. Mungkin jugalah rotan ni jawapan yang sesuai untuk budak-budak ni untuk berdisiplin. Sebab memang dulu memang kalau rotan dia memang kita dah macam histeria tu. Lari sana lari sini siapa bapak kejar. Tapi sekarang ni budak-budak kalau bapak tegur sikit saja dia dah angkat helmet. Dulu bapak bagi ni tapak tangan lekat sini boleh nampak 4 jari. Tak ada pula kita lawan balik dengan kita punya ibu bapa. Tapi sekarang ni budak-budak sekarang mental dia orang ni tak stabil. Itu sajalah. Dia tak stabil. Kenapa? Sebab terlalu kerap menggunakan smartphone untuk melayari social media dan juga melayari kandungan-kandungan yang tidak sesuai. Memang pun tidak sesuai. Kandungan-kandungan dekat media sosial ni memang penuh dengan negatif. Kalau boleh, budak-budak yang sekolah ni tak perlu ada internet. Dia perlu ada handphone. Sebab nak panggilan kecemasan ke ibu bapa, nak kontak ke, dia kena ada handphone. Tapi internet tu yang perlu dimasukkan bagi kanak-kanak. Seperti yang Menteri Komunikasi dia kata bagi budak-budak yang berumur 13 tahun ke bawah tak boleh register media sosial. Ianya satu idea yang bagus juga. Tapi macam mana dengan budak-budak 13 tahun ke atas? Bagi saya lah pendapat saya, kembalikan rotan dekat sekolah, kembalikan rotan pada ibu bapa. Sekarang ni ibu bapa ni cukup manja dengan budak-budak. Kembalikan balik rotan ataupun tali pinggang dekat rumah. Dan internet ni untuk bawah 18 tahun, bukan 13 tahun bawah 18 tahun. Untuk social media account dan juga internet. Tak boleh untuk budak-budak bawah 18 tahun. Ini salah satu penyelesaian sajalah. Sebab kalau kita biarkan begini lama kelamaan, aku rasa memang parah nanti. Apa kata anda sebagai netizen, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, sebagai seorang pendidik? Adakah anda setuju rotan tali pinggang semua dikembalikan? Aku tak tahan gelak. Bila cakap saja rotan memang aku teringat. Aku cakap saja rotan aku teringat bapa aku. Memang dulu memang cukup power rotan ni. Dengar saja rotan dah menggigil dah, lutut semua dah goyang. Budak sekarang ni mental mereka tu lain, bukan macam dulu, macam kita tahun 80-an, 90-an. Lain, mental sekarang ni dia lain. Jadi apa pendapat anda? Macam mana kita perlu panteras atau kawal situasi ini supaya tidak merebak, tidak menjadi parah? Komen nanti Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.